Rasanya semua orang kenal Coca-Cola kan? Kita nampak logo merah putih ni kat mana-mana je. Tapi pernah tak anda terfikir yang minuman ikonik ni asalnya dicipta sebagai ubat sakit kepala? Betul. Perjalanan Coca-Cola ni memang penuh dengan kejayaan yang gila-gila. Tapi ada juga satu kesilapan besar. Satu kegagalan yang hampir musnahkan segalanya, tapi anehnya menjadikan mereka lebih kuat. Jom kita selami kisah sebenar di sebalik Coke. Jadi, persoalan utamanya, macam mana ubat sakit kepala yang dulu dijual cuma 5 sen segelas boleh jadi jenama paling terkenal kat seluruh dunia? Ini bukan cerita biasa-biasa. Ini kisah pasal inovasi, pemasaran yang power dan satu kesilapan yang sangat-sangat besar. Kesilapan yang anehnya menjadikan legasi Coke tu lagi kukuh. Okey, jom kita mula dari awal. Okey, permulaan cerita ni bukan dekat kilang minuman yang besar tau, tapi sebaliknya ia bermula dalam sebuah farmasi kecil di mana seorang ahli farmasi cuba cipta ubat untuk masalah harian kita. Segalanya bermula pada tahun 1886. Ada seorang ahli farmasi, Dr. John Pemberton yang bancuh satu sirap baru. Tujuan dia simple je, nak legakan sakit kepala dan bagi orang tenaga. Bahan utamanya daun coca dan kacang kola. Gabung dua ni dapatlah nama Coca-Cola. Tapi ada kisah sedih sikit kat sini. Dr. Pemberton ni ada masalah keuangan yang teruk, jadi dia terpaksa jual hak cipta dia dengan harga yang sangat-sangat murah. Dia tak sempat pun nak tengok ciptaan dia ni jadi fenomena dunia. Okey, lepas Dr. Pemberton dah tak ada, formula ni sampai ke tangan seorang ahli bisnes yang visinya jauh berbeza. Dia nampak sesuatu yang orang lain tak nampak dan dialah yang akan ubah Coca-Cola daripada sekadar ubat menjadi fenomena. Kenalkan, Asa Chandler. Orang ni memang genius pemasaran. Dia tengok sirap ubat tu dan nampak potensi yang sangat besar. Apa dia buat? Dia lancarkan kempen pemasaran yang super agresif. Poster ada kat mana-mana, dia bagi sampel percuma untuk orang rasa dan dia letak jenama Coke ni kat seluruh negara. Hasilnya, masuk je awal tahun 1900-an, Coca-Cola bukan lagi ubat. Ia dah jadi minuman paling dikenali di seluruh Amerika. Tapi, bila dah berjaya, mesti ada pencabar kan? Muncullah satu jenama baru, Pepsi. Pepsi datang dengan strategi yang bijak. Diorang buat ujian rasa buta, di mana ramai orang didakwa lebih suka rasa Pepsi. Dari sinilah bermulanya apa yang kita panggil Perang Cola atau The Cola Wars. Tekanan mula terasa untuk Coca-Cola mempertahankan kedudukan nombor satu dia. Disebabkan tekanan hebat dari Pepsi ni, pihak pengurusan Coca-Cola pun buat satu keputusan. Satu keputusan yang akan diingati dalam sejarah. Tapi bukan sebagai satu kejayaan. Sebaliknya, sebagai salah satu kesilapan pemasaran paling besar dalam sejarah. Bayangkan pada tahun 1985, selepas hampir 100 tahun guna resepi yang sama, resepi yang dah bina satu empire, tiba-tiba dorang tukar formula tu. Produk baru ni dipanggil New Coke. Dorang yakin gila yang produk ni akan kalahkan Pepsi. Tapi, mereka silap besar. Reaksi orang ramai bukan pasal rasa sangat. Isu dia lagi mendalam. Ia pasal emosi. Peminat setia rasa macam dikhianati. Bagi mereka, Coca-Cola ni bukan sekadar minuman. Ia dah jadi sebahagian daripada hidup mereka, kenangan zaman kecil, identiti mereka. Dan bila benda tu diubah, mereka tak boleh terima. Dan kemarahan ni bukan main-main tau. Orang ramai sampai buat protes kat jalanan. Pejabat Coca-Cola pula dihujani dengan surat-surat marah. Paling kelakar, ada yang mula sorok tin-tin Coke lama, macam simpan harta karun. Satu negara jadi gempar hanya sebab resepi minuman sudah ditukar. Nak tahu betapa teruknya keadaan? Coca-Cola ada buka satu talian hotline khas dan talian ni terima lebih 1,500 panggilan marah setiap hari. Orang call bukan nak tanya soalan tau. Mereka call nak jerit, nak maki, nak luahkan rasa tak puas hati. Ini betul-betul mimpi ngeri untuk bahagian PR diorang. Bila dah berdepan dengan tekanan yang macam ni punya dahsyat, syarikat tu akhirnya sedar yang mereka dah buat satu kesilapan yang amat besar. Jadi mereka kena buat sesuatu dan kena buat cepat. 79 hari. Ya, hanya 79 hari je New Coke tu bertahan kat pasaran sebelum Coca-Cola mengaku kalah. Mereka umumkan yang formula asal akan kembali. Bayangkan, untuk syarikat gergasi macam tu, nak buat U-turn sepantas kilat ni memang luar biasa.
Jadi, diorang pun lancarkan semula formula asal, tapi kali ni dengan nama baru, Coca-Cola Classic. Perkataan klasik bersendiri macam satu pengakuan yang mereka mengaku, okey, kami silap, yang asal memang terbaik dan tak patut diubah. Dan apa jadi lepas tu? Kesannya serta-merta. Sebaik saja Coca-Cola Classic kembali ke kedai, jualan terus meletup. Jauh lebih tinggi daripada sebelum isu New Coke ni jadi. Orang ramai berebut-rebut nak dapatkan balik rasa sebenar yang mereka hampir-hampir hilang tu. Okey, jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil dari drama ni? Kisah kegagalan New Coke ni sekarang dah jadi legenda. Ia diajar di universiti seluruh dunia sebagai salah satu kes kajian pemasaran paling penting dalam sejarah. Inilah bahagian yang paling ironik. Kegagalan New Coke ni secara tak langsung menjadi kejayaan terbesar Coca-Cola. Macam mana? Sebab ia buatkan pengguna sedar betapa sayangnya mereka pada jenama tu. Syarikat tu pun dapat satu pengajaran yang sangat mahal. Jangan sesekali kacau benda yang dah jadi ikon. Jom kita tengok keadaan diorang sekarang. The Coca-Cola Company hari ni bukan lagi pasal satu minuman je. Diorang ada lebih 200 jenama bawah satu bumbung. Daripada air mineral, jus, teh sampailah ke pelbagai pilihan minuman tanpa gula. Memang besar. Dan skala operasi diorang memang tak masuk akal. Setiap hari, lebih 1.9 bilion hidangan minuman dari jenama-jenama Coca-Cola dihidangkan di seluruh dunia. Cuba bayangkan nombor tu. 1.9 bilion setiap hari. Jadi, daripada ubat sakit kepala biasa, sampailah jadi simbol global. Kisah Coca-Cola ni ajar kita satu benda penting. Jenama tu bukan setakat produk, tapi ia pasal hubungan emosi dengan pemuda. Dan ia tinggalkan kita dengan satu pemikiran yang menarik. Kadang-kadang, kesilapan paling besar tu bukanlah penamat. Sebaliknya, ia mungkin permulaan kepada kejayaan yang paling hebat. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing. Dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!